Biar betik. Siapa nak sangka dua binatang ni boleh jadi geng? Ini ialah beja. Pendek, bulat, muka selama badak. Yang ni pula coyote. Laju, licik, memang suka cari pasal. Biasanya pemangsa-pemangsa ni tak sebulu langsung. Tapi mereka berdua ni buat kerjasama yang orang tak jangka. Beja ni kalau bak korek lubang memang dia nombor satu. Coyote pula power masa ligan mangsa atas tanah. Dua-dua binatang ni kalau ikut logik patut dah lama bergaduh sebab mereka buru mangsa yang sama. Tapi tak, mereka buat kerjasama gila weh. Coyote ligan mangsa sampai mangsa tak tahu nak pergi mana. Bila mangsa lari cari lubang nak sembunyi, sekali noh, beja duk tunggu dalam tu. Atas kena ligan, bawah kena tibai. Yang penting kerjasama. Lepas dapat mangsa tu, mereka kongsi makan. Ikut kajian saintis-saintis belah sana, kerjasama dua ekor binatang ni buatkan kadar kejayaan memburu mencanak naik. Memang power nak haram.